Awang Teleng. Awang Teleng berumur 23 tahun dan dilantik sebagai Panglima Muda. Awang Teleng bertubuh kecil dan nipis. Beliau digelar Awang Teleng kerana beliau selalu memerengkan kepalanya ketika bercakap. Awang Teleng bertunang dengan Wan Seri yang merupakan anak kepada Pak Su Sudin dan Wan Membunga. Awang Teleng terkenang akan peristiwa selepas pertempuran di Batas Besar yang mengorbankan Tok Jangguk dan para pejuang yang lain seperti Abbas Brani dan Hussein Harimau. Selepas kekalahan itu, ramai pengikut Tok Jangguk seperti Engku Besar, Haji Said, Haji Senik dan Ali Kebal melarikan diri ke Siam untuk mengelak daripada ditangkap oleh pihak Inggeris. Awang Teleng teringat pesanan terakhir Tok Jangguk yang menyuruhnya berundur bagi menyelamatkan diri. Namun, beliau bertekad untuk terus berjuang menentang kezaliman Inggeris. Awang Teleng berundur ke hutan di Jeram untuk menyusun strategi baharu untuk meneruskan perjuangan Tok Jangguk. Beliau tidak menganggap dirinya melarikan diri. Awang Teleng berlindung di hutan Jeram sambil merancang langkah seterusnya dalam perjuangan menentang penjajahan Inggeris. Perwatakan Awang Teleng daripada peristiwa ini ialah semangat patriotik yang tinggi. Semangat patriotik adalah rasa cinta akan negara sehingga sanggup untuk membuat apapun demi mempertahankan tanah air. Buktinya, Awang Teleng tetap ingin meneruskan perjuangan Tok Jangguk untuk menentang pengaruh Inggeris di Pasir Putih yang menzalimi rakyat dengan mengenakan cukai tanah. Seterusnya, perwatakan tabah. Tabah merupakan rasa cekal dan tetap bersemangat dalam meneruskan kehidupan. Contohnya, Awang Teleng tabah meneruskan perjuangan Tok Jangguk menentang pengaruh Inggeris di Pasir Putih, Kelantan. Biarpun terpaksa berundur, namun berundurnya Awang Teleng adalah untuk merancang strategi melawan Inggeris. Setelah 2 minggu bersembunyi di hutan Sungai Jeram, Awang Teleng keluar pada waktu malam dan bertemu dengan Ali Kebal. Ali Kebal memberitahu bahawa Mat Saman telah ke Bukit Awang, manakala beliau sendiri baru pulang dari Seligi. Ketika mereka berbual, muncul sekumpulan askar sepoi yang meronda di kampung Jeram. Awang Teleng dan Ali Kebal segera bersembunyi di sebalik batang kayu. Setelah menyedari askar sepoi hanya 4 atau 5 orang, Awang Teleng dan rakannya Ali Kebal menyerang hendak mereka. Awang Teleng menewaskan beberapa orang askar, manakala Ali Kebal turut menewaskan seorang askar. Askar sepoi yang tersisa membalas dengan tembakan bertubi-tubi. Awang Teleng berlindung di sebalik pokok getah sambil bimbang akan keselamatan Ali Kebal. Dalam suasana malam yang gelap dan tembakan yang tidak terhenti, Awang Teleng berjaya melarikan diri dan cuba mencari Ali Kebal di sepanjang sungai. Dalam pencariannya, Awang Teleng tiba di sebuah rumah terpencil dan bertemu 2 orang penduduk kampung yang membenarkannya berehat di rumah mereka. Perwatakan Awang Teleng daripada peristiwa ini ialah berani. Setiap orang perlulah mempunyai sikap berani untuk mempertahankan diri daripada ancaman musuh. Buktinya, Awang Teleng dan Ali Kebal menyerang hendak tentera sepoi justru membunuh mereka dengan hebat sekali. Seterusnya, perwatakan setia kawan. Seseorang individu haruslah bersikap setia akan kawan atau sahabat kerana mereka banyak menolong kita dalam kehidupan. Contohnya, Awang Teleng sangat risau akan keselamatan Ali Kebal hingga sanggup mencari sahabatnya di sungai walaupun sudah larut malam. Sang Anggerik singgah di dahan ditemani dengan Sang Nuri. Video ini selesai ditayangkan.
Sampai kita bertemu lagi.